Okey, ada satu benda yang korang tak pernah tahu ni, okey? Ni. Saya rasa korang dah pernah tahu dah tengok kat TikTok tu kan? Okey, ni saya nak tunjuk je. Okey. Kalau kita jawab exam, lepas tu kalau kita dapat markah F, ni F ni. Ni untuk F, kalau kita dapat markah F, contoh kita dapat F plus, senang je. Kita sini, korang ni pensel, korang letakkan dekat hujung bucu kat sini. Kat sini letak, lepas tu korang bawakan pergi kat bawah ni. Macam ni. Lepas tu atas ni, korang nak buat apa? A plus plus. Lepas tu korang buatlah bulat. Lepas tu dah siap. A plus plus. Dari F plus jadi A plus plus. Korang boleh belajar ya dari sekarang. Okey, lepas tu ada lagi satu benda ni contoh kalau korang dapat D. Sekejap jatuh pula D. Korang dapat D. Korang senang je. Ni, dari sini, hujung sini. Korang bawa turun. Lepas tu sini, kat sini. Bucu ni korang bawa turun. Lepas tu dia macam dah jadi bentuk A. Korang just bulatkan. Ikatkan sampai. Korang just bulatkan sampai situ. Korang buat kat sini. Lepas tu korang buatlah A plus plus. Kan senang tu. Caranya korang boleh belajar dari internet, okey? Ini senang. A plus plus. Cara kalau korang nak tipu mak korang dalam exam, korang guna cara ni, okey? Tak kisah korang dapat F plus ke D plus ke, korang boleh buat macam ni, okey? Easy busy dan Miss KB. Okey, lepas tu ada lagi satu benda yang korang tak tahu, okey? Ni kalau korang dapat E. Kalau korang dapat huruf E, senang je. Ni, korang nampak kan? Ni, bucu kat sini. Kat ujung ni, korang tarik, bawa pergi sini. Lepas tu, dekat sini ni, korang tarik ke panjang lagi. Plus, atas ni korang buat apa? Plus. Dah. Lepas tu bawah ni korang boleh buat bulat. A plus plus. Senang. Kalau korang dapat D, F, apa ni E. Korang boleh je guna cara ni, okey? Belajar dari internet. Ini korang dah tengok, saya dah ajar cara korang nak tipu mak korang. Tapi janganlah buat. Kesian mak korang Korang ni jangan nak jadi anak derhaka. Kesian. Jangan nak buat mak ayah masuk neraka. Ingat. Itu yang saya pentingkan. Korang jangan ikut cara saya, okey? Ni cara anak derhaka. Saya tak derhaka, saya tak pernah buat. Okey? Jadi korang tolonglah jangan prank korang mak korang macam ni. Saya tahu kalau kena marah tu sakit. Saya pun pernah kena. Kena lempang siap. Okey, dah, bye-bye. Jangan belajar ni tau. Bahaya. Jangan belajar. Kesian mak korang. Korang masuk neraka korang. Anak derhaka jadinya, okey? Bye-bye.